Yang ni masuk, ini keluar. Okey, so macam mana kita nak test? Kita test daripada sama juga, set kepada ohms. Okey. 1, nombor 2, nombor 3. Okey, semua naik. So pindah kepada next pula. Nombor 1, dia tak tersentuh. Kena pastikan dia bersentuh betul-betul 1, 2, 3. Double check. 3. Okey, cun. So mana kata rectifier ni terima charging untuk charging bateri ataupun motor korang lah. Okey. Simple. Yang saya ajar ni adalah tips yang basic untuk korang double check. Yang mana faham, yang mana tak faham boleh komen kat bawah. Saya cuba buat video lain yang lebih jelas. Okey. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RS RS atau RSS 150 kami bantu dari 750 saja. Warranty